Yeah. Yes. Tengah buat apa Gat? Tengah nak buka iMac. Problem apa ni? Ni customer ni mengadu. Dia kata tak boleh on lah. Tak boleh on. Jadi aku dah buat troubleshooting basic. Sama juga tak boleh on. Jadi kena buka dekat skrin dia ni lah. Tengok bahagian dalam. Tengok bahagian dalam ni. Dalam ni betul. Biasanya ni masalah apa nama tu? Power supply. Power supply. Dia. Tengah checking. Tapi ni checking yang kata lagi mendalam lagi. Lagi dalam lagi. Lagi dalam lagi. Lain macam. Okey. Kita terkejar lagi seorang. Okey, boleh. Silakan. Lupa mic. Mic nah. Mic ni. Tengah busy. Mat. Buat apa tu? Tak boleh charging. Tak boleh charging. Maksudnya charging bagi IC dia. Faham? Tengah check. Tengah check ya. Okey. Ni pun tengah checking guys. So guys, kita pun dah ada mainan baru lah. Sebelum ni kita pakai yang ni. Sebelum ni pakai yang ni. Tak ada apa orang cakap mikroskop kan. Nak tengok lah. Yang dah ada. Boleh nampak lebih jelas lah. So guys, korang yang ada masalah phone tak hidup, tak boleh charging, iMac ada problem, iPad ke kan? Ni iPad. Okay, PC, laptop, Roger. Siapa? Computer and phone. Ciao.